jadi pekerja am. Apa ke benda ni? Ha? Apa kelas, Encik? Encik nak suruh saya kerja angkat-angkat barang ni semua. Encik ni otak letak kat mana? Ha? Letak dekat kepala ke? Letak dekat tu. Lutut Encik tu. Encik tahu tak? Saya ni belajar tinggi tau. Ha? Sampai darjah 6. Kerja yang sesuai untuk saya ni patutnya duduk dekat sana tu. Kira duit. Itu sepatutnya kerja yang Encik bagi dekat saya. Lepas tu kalau nak saya kerja kat sini, saya kena ada kereta satu. KWSP kena siapkan, so apa semua kena siapkan. Encik tahu tak, saya ni sekolah tinggi tau. Sekolah darjah 6. Apa ni Encik Musta? Masa saya dapat offer dulu kata kerja ni berperwatakan menarik. Bawa resume, saya bawa semua lengkap. Alih-alih kerja farm attendant minyak Cik Musta nak bagi saya. Cik Musta dengan senyuman Cik Musta offer kerja ni. Dengan senyuman lah saya ucapkan bye-bye dan hai-hai. Amboi, sedapnya awak bercakap. Memanglah apa masalahnya perwatakan menarik, tak boleh ke kerja pam minyak? Awak tengok yang kerja dekat pam minyak saya semua perwatakan menarik. Cik Musta, ini tak boleh jadi Cik Musta. Paling kurang perwatakan macam saya ni kena kerja yang pakai tie, bawa briefcase. Kalau orang tanya saya kena jawab saya pengurus pam minyak ni. Apa masalahnya awak kerja pam minyak? Sekarang ni awak tengok, kalau awak misal kata nak kerja pam minyak ni pakai tie, awak nak rasa smart, awak boleh pakai tie, tak ada masalah. Awak tengok awak pakai tie pun dah macam sarung parang awak punya tie. Awak nak belagak lagi. Saya tak nak badan saya bau minyak kalau saya keluar dengan girlfriend saya. Oh, itu je masalahnya. Itu masalah awak bagi nak saya. badan awak bau apa kalau awak keluar dengan girlfriend awak? Paling kurang bau Chanel No. 5. Chanel No. 5. Macam ni. Inilah masalahnya orang kita. Kita kena kata orang musabah diri ya. Boleh? Kulit tak melambangkan dalaman. Walaupun saya macam ni, tapi dalaman bersih. Okey. Boleh?